Bagi menangani peningkatan isu kesihatan mental, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM mengambil beberapa inisiatif, antaranya mewujudkan pusat kecemerlangan kesihatan mental kebangsaan dan membangunkan pelan tindakan kesihatan mental kanak-kanak dan remaja. Timbalan Menteri Kesihatan berkata ini langkah lain termasuk menyediakan perkhidmatan talian bantuan krisis kesihatan mental iaitu talian HEAL 15555 Help with Empathy and Love. Orang Melayu ni menghadapi satu penyakit yang dipanggil denial syndrome. Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Terima kasih banyak buat yang sudah kembali hadir ke channel ini dan juga yang sudah bantu dukung channel ini. Di video kali ini teman-teman, saya mau ngajak teman-teman nonton video dari channelnya yang saya tampilkan di sini. Nah, ini channelnya teman-teman, dan di judul video kali ini juga judulnya saya tampilkan di sini. Jadi sebelum saya putar video ini, saya mohon dukungannya dulu dari kalian semua yang belum subscribe untuk subscribe channel ini agar channel ini makin berkembang lagi. Biar tidak penasaran bagaimana videonya, langsung aja saya tampilkan di sini. Mari kita tonton bareng-bareng video ini. Hai guys, saya baru balik daripada satu program. Saya bagi ceramah tentang kesihatan mental dekat situ. Saya berinteraksi dengan lebih daripada 1,000 peserta secara fizikal dan saya nak kongsikan kerisauan serta kegusaran saya. Orang Melayu ni menghadapi satu penyakit yang dipanggil denial syndrome. Orang Melayu susah nak terima kebenaran. Orang Indonesia 300 juta, kenapa pilih orang bodoh menjadi menteri? Sorry girl, I gotta go. Yeah, you know this ain't the old me. Try to keep it on the low. Orang Malaysia belak-belakan sindir Melayu Malaysia atau tipe M mengidap penyakit mental atau Daniel Syndrome. Yak, orang Malaysia menyinggung warga Malaysia khususnya tipe M sebagian besar mengidap penyakit mental, di mana orang Malaysia secara belak-belakan hal demikian, dikarenakan melihat kenyataan yang ada pada orang Melayu yang tidak bisa menerima kebenaran fakta dan selalu merasa benar dan superior walaupun itu salah. Hal seperti ini sangat terlihat sekali, seperti netizen-netizen Malaysia tipe M yang selalu merasa sok hebat, akan tetapi apa yang dikatakan tidak sesuai dengan fakta dengan selalu menolak kebenaran fakta ketika lagi berdebat di sosial media. Dari fakta-fakta dari orang Malaysia tipe M seperti yang membuat orang Malaysia secara belak-belakan mengatakan apa yang dialami oleh tipe M Malaysia. Bagi menangani peningkatan isu kesihatan mental, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM mengambil beberapa inisiatif, antaranya mewujudkan pusat kecemerlangan kesihatan mental kebangsaan dan membangunkan pelan tindakan kesihatan mental kanak-kanak dan remaja. Timbalan Menteri Kesihatan berkata ini langkah lain termasuk menyediakan perkhidmatan talian bantuan krisis kesihatan mental iaitu talian HEAL 15555 Help with Empathy and Love. Orang Melayu ni menghadapi satu penyakit yang dipanggil denial syndrome. Orang Melayu susah nak terima kebenaran. Kalau apa yang kita kata tu bertentangan dengan sentimen mereka, pandangan mereka ataupun harapan mereka, mereka akan marah. Mereka akan maki kita, buat tuduhan macam-macam. Awak sudah kena beli, awak sudah U-turn, awak nak cari jalan nak balik ke Malaysia. Macam-macam andaian. Semua yang fitnah, tak betul. Tapi bagi mereka, biarlah fitnah pun, biarlah bohong sekalipun, asal dia orang boleh jawab apa kita kata dengan cara nak menyakiti hati, dia akan buat. Dan mereka tidak berhujah dengan logik atau rasional. Mereka tidak menjawab atau menafi pandangan kita dengan pandangan mereka. They don't rebut what we say with their own views. Dia cuma maki saja, that's it. So kalau apa yang saya cakap kesalahan, salah, apa yang betul? Okey, apa yang saya cakap ni tak betul. So, yang betul yang mana?
Diorang tak boleh nak jawab. From Raja Petra Kamarudin. Am I right? Jadi ini dia kenapa orang Malaysia itu suka menghina, suka berkata-kata kotor, terutama kepada orang Indonesia. Rupanya di Malaysia ini ada namanya penyakit denial syndrome. Sindrom penolakan, tidak mau menerima kenyataan. Sudah dilihat kan? Begitulah rupanya saudara-saudara, mereka ini bangsa waham, ya, bangsa halusinasi, punya denial syndrome. Kalau tidak sesuai dengan keinginan, impian, halusinasi mereka, mereka akan berkata-kata kotor, mereka akan memaki, meskipun itu enggak logik, enggak masuk akal, mereka akan melakukan itu. Rupanya ini penyakit mereka. Terutama Melayu, yang dibahas ini Melayu, ya. Rakyat Malaysia yang masuk ke Indonesia tak ramai. Yang paling ramai rakyat kamu. Wajar dicambuk betul. Yang paling ramai rakyat kamu mencari rezeki di Malaysia. Itu paling ramai. Rakyat kami yang pergi Indonesia tak ramai. Nak kerja apa dekat Indonesia? Duit kamu murah. Tahu tak? Nak pergi kerja. Hai guys, saya baru balik daripada satu program. Saya bagi ceramah tentang kesihatan mental dekat situ. Saya berinteraksi dengan lebih daripada 1000 peserta secara fizikal dan saya nak kongsikan kerisauan serta kegusaran saya tentang masalah yang melanda kita buat masa sekarang ni, iaitu masalah kesihatan mental. Kita pun dah tengok kan data yang dikeluarkan oleh KKM tentang kemurungan dan sebagainya. Makin mencanak tau guys. Dan bila saya berinteraksi dengan peserta ni semua, saya memang boleh tengok ramai yang terjejas, ramai yang memerlukan bantuan, ramai yang bergelumang dalam masalah ini dalam diam. Membuatkan saya risau dan terfikir apa pelan yang kita ada, apa perancangan yang kerajaan ada untuk bantu rakyat, untuk handle, untuk berdepan dengan masalah ini. Apa perancangan yang kita ada? Jadi dengan kerisauan yang saya ada tu, saya pun pergi search, saya scroll. Yang bestnya saya terjumpa melalui rancangan Malaysia ke-12 di bawah kajian Separuh Penggal. Diorang dah tubuhkan Institut Kesihatan Mental. Sebenarnya rancangan Malaysia ke-12 ni dia digubal dan dibentangkan waktu COVID hari tu. Kajian Separuh Penggal ni baru September hari tu dibentangkan di Parlimen. Sebagai seorang doktor, saya rasa macam puas bila saya tengok dah ada Institut Kesihatan Mental ni. Sangat penting untuk perlindungan, pencegahan, bantuan, rawatan dan macam-macam lagi. So saya dah rasa happy dah kat situ. Dan tengah-tengah baca tu, saya terjumpa satu lagi benda yang macam wow, macam amazing sangat, iaitu Malaysia dah gubal, kejap-kejap saya baca negara kita dia dah gubal Akta Kemudahan dan Perkhidmatan Jagaan Kesihatan Warga Emas Swasta 2018. Diorang tengah perhalusi lagi dan dia akan berkuat kuasa pada 2025. Best kan? Siap dah ada pusat geriatrik. Sebagai seorang doktor, memang saya rasa macam wow, amazingnya. Penting guys, ini adalah perlindungan dan perancangan yang penting sebab negara kita Malaysia, kita ni tengah beralih ke fasa negara menua. Maksud negara menua adalah jangka hayat rakyat kita menjadi lebih panjang, maka satu kumpulan rakyat umur dia orang makin meningkat. Dia negara macam British, Itali semua memang dah masuk dalam negara menua. Maksudnya banyaklah 20-30% rakyat dia memang warga emas. So kita pun bakal masuk ke fasa tersebut, iaitu fasa negara menua. Dan perancangan serta pelan-pelan sebegini sangat-sangat penting untuk melindungi rakyat dan memastikan kesejahteraan semua orang terjaga. Ya, dan tengah-tengah baca tu saya pula terscroll pula tentang budak muda pula. Oh, rupa-rupanya sekarang ni ada akademi in industri. Maksudnya budak-budak muda yang yelah dia orang kan sekarang kurang minat untuk sambung belajar. Kerajaan cakna tentang isu tersebut dan diorang buat satu akademi yang disebut akademi in industri, yang mana budak-budak ni boleh bekerja sambil belajar dan diorang boleh dapat allowance, boleh dapat insentif dan macam-macam lagi. So
Yelah, saya happy sebab ada pelan dan perancangan yang betul dan tepat dan sesuai untuk masalah yang melanda negara kita sekarang ni. So saya rasa macam wow, amazingnya. Dan sebagai seorang doktor dan yelah mental health trainer, saya rasa lega sedikit sebab ada pelan dan perancangan yang bagus. Kalau you all nak tengok, you boleh pergi je dekat website Kementerian Ekonomi. Nak pastikan betul ke apa Dr. Mala cakap ni? Ya betul pergi je dekat website Kementerian Ekonomi, scroll you boleh tengok, you tekan KSP, you download risalah, you boleh baca. Memang semua yang saya cakap ni ada kat sana. Demikian, penyakit mental yang dialami oleh tipe M Malaysia yang membuatnya selalu merasa hebat dari orang lain serta tak mau menerima kebenaran fakta. Hal ini bisa dilihat dari netizen Malaysia yang sering menghina Indonesia, tapi ketika dijawab dengan fakta mereka justru balik menghina. Oke teman-teman, jadi itu videonya udah kita saksikan bagaimana isi di dalam judul video ini teman-teman. Nah, bagaimana pendapat teman-teman semua tentang video ini, silahkan tuliskan di kolom komentar untuk pendapatnya. Video ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih banyak buat semuanya yang sudah nonton video ini sampai akhir. Semoga kita dipertemukan lagi di video-video berikutnya. Silahkan kunjungi channel original video ini yang sudah saya tuliskan linknya di kolom deskripsi. Saya akhiri video ini. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.